Murid tahun 4 yang didakwa menjadi mangsa buli dalam 2 insiden berasingan di sekolah di Skudai Johor dibenarkan pulang malam tadi selepas 5 remaja perempuan yang disyaki terbabit dalam kes buli Allahyarham Zara Khairina Mahathir akan diteruskan di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu esok. Jabatan Peguam Negara menjelaskan pertuduhan merujuk kepada perbuatan 3 remaja berusia 17 tahun ditahan di Tanah Merah, Kelantan kerana dipercayai membuli seorang pelajar junior di asrama. Kesedaran mengenai hukuman kesalahan buli cyber masih lagi kurang dalam masyarakat. Malah jumlah mereka yang menjadi pembuli cyber juga semakin meningkat dalam masyarakat. Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya orang lain dan jelas ditegah dalam Islam. Laporan Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Mangsa tidak hanya dibuli secara lisan dan tulisan sahaja, malah ia dibuat melalui penyamaran, penghantaran gambar yang sensitif, menghendap secara maya semata-mata mahu menyakiti mangsa. Dan bagi kita orang Islam, kita dituntut untuk menjadi Muslim yang sebenar seperti mana yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, "Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang dikatakan orang Islam yang sebenar ialah orang Muslim yang lain. Ialah bila mana orang Muslim yang lain selamat daripada kejahatan lidah dan juga tangannya. 4 remaja yang disyaki terbabit dalam 2 kes buli berasingan di Sungai Petani. Yang ni kena 1 tambah 2. Lepas tu minuskan dengan X apa semua. Kurang. Ada video baru ni tentang kes buli. Nak tengok tak? Ya ke? Sini. Ni korang. Tengok ni. Kenapa ni? Korang tengoklah sendiri. Kes buli lagi? Berapa kali jadi dekat sekolah kita ni? Itulah aku cakap. Aku pun terkejut tau bang. Dalam perbuatan yang kejam yang menjejaskan emosi, fizikal dan mental bangsa serta hubungan keharmonian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita bawakan kisah benar tentang keberanian, keinsafan dan bagaimana komunikasi mampu menyembuhkan luka yang tidak teringatan. Tajuk kita, suara di sebalik luka. Bersama saya pada hari ini iaitu Natasha, seorang yang pernah dibuli, dan Ayu, bekas pembuli yang kini telah berubah. Terima kasih kerana bagi saya peluang ini. Saya cuma berharap tak ada siapa lagi yang rasa apa yang saya pernah rasa dulu. Nama saya Aura Natasha binti Jamal. Saya dahulu bersekolah di SMK Kembangan Melo 2 sebelum berpindah ke sekolah ini. Alasan saya berpindah ke sekolah ini adalah disebabkan oleh faktor-faktor pekerjaan ayah saya. Saya seorang yang pendiam dan suka untuk meluangkan masa berseorangan. Pada awalnya, semua baik-baik sahaja. Tetapi
Kisah ini bermula seminggu selepas saya baru sahaja berpindah ke sekolah baharu. Aku ni Ayu. Orang yang semua budak sekolah takut. Jangan pernah rendah pada aku sebab sekali aku marah, habis semua tunduk. Tapi entah kenapa kadang aku rasa sunyi. Bila semua orang cuma takut, bukan hormat aku. Natasha, kenapa muka macam lepas nangis ni? Jangan kata saya. Tak puas hati dengan dunia ke? Saya nak pergi kelas ni aja. Dah lambat lagi. Alah, bajet baiklah kau. Semua orang pun tahu kau tu pelik. Jalan macam robot. Jatuhlah pula buku ni. Setiap perkataan tu macam pisau. Saya diam sebab saya takut. Saya tak tahu nak cakap dengan siapa. Semua rasa kosong. Saya cuba nak disayangi, bukan diketawakan. Selepas daripada kejadian itu, saya dipanggil oleh guru kaunseling saya, iaitu Cikgu Farisha, untuk mendengarkan nasihat beliau. Masuk. Natasha, saya tahu awak penat. Tapi awak kenalah belajar bersuara. Kadang-kadang orang tak tahu mereka melampau. Sebab apa? Sebab kita diam. Tapi cikgu, saya takut. Saya takut kalau saya lawan mereka, nanti saya tiada kawan. Tak perlu lawan pun Tasha, cuma cakap dengan berhemah je. Cuba awak ulang ayat saya ni. Saya tak suka cara awak bercakap dengan saya. Saya tak suka cara awak bercakap dengan saya. Bagus. Lembut tapi tegas. Itulah komunikasi berhemah. Bukan untuk marah, tapi untuk pertahankan maruah kita. Boleh faham? Boleh juga. Terima kasih. Sama. Dari hari itu, saya mula berani bersuara. Bukan untuk cari gaduh, tapi untuk pertahankan diri saya. Kenapa saya rasa kosong tengok ni? Dia menangis. Sebab saya. Saya minta maaf dalam hati. Tapi saya tahu, saya kena jumpa Natasha tu sendiri. Natasha, saya tahu maaf tak cukup. Tapi saya betul-betul menyesal. Saya minta maaf atas semua yang saya buat dekat awak. Saya maafkan awak. Kalau saya terus marah pun, saya sendiri pun takkan sembuh. Terima kasih juga sebab berani datang pada saya. Inilah kekuatan komunikasi. Bukan untuk mencari siapa betul atau siapa salah, tetapi untuk saling memahami.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Berdasarkan video yang telah kita tonton sebentar tadi, saya akan menerangkan tentang definisi dan pengenalan berkaitan dengan isu buli. Secara umumnya, buli boleh didefinisikan sebagai perbuatan menyakiti atau menindas seseorang secara fizikal, mental, emosi atau sosial. Ia dilakukan berulang kali oleh individu atau kumpulan terhadap seseorang yang lemah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, kes buli bukanlah perkara baru di sekolah-sekolah di Malaysia. Laporan rasmi menunjukkan bahawa pada tahun 2023, sebanyak 3,887 kes buli telah direkodkan di sekolah seluruh negara. Ianya meningkat hampir 10% berbanding tahun 2022. Sementara itu, laporan daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, menunjukkan bahawa kes buli cyber pula semakin meningkat sejak pandemik COVID-19. Kanak-kanak dan remaja kini lebih terdedah kepada buli di media sosial seperti aplikasi TikTok, Instagram dan WhatsApp. Hal ini membuktikan bahawa buli bukan sekadar masalah disiplin, tetapi sudah menjadi krisis moral dan kemanusiaan yang perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak. Bukan sahaja sekolah, malah ibu bapa dan masyarakat juga. Antara punca utama berlakunya buli ialah kurangnya pendidikan moral dan kawalan emosi dalam diri remaja. Sesetengah pelajar membuli kerana ingin menunjukkan kekuasaan dan mendapatkan perhatian rakan-rakan. Ada juga yang meniru perbuatan tersebut hasil daripada pengaruh media atau pengalaman dibuli pada masa yang lalu. Kajian oleh Universiti Malaya 2022 mendapati bahawa 60% pelaku buli melakukan perbuatan itu kerana mahu kelihatan hebat di hadapan rakan sebaya, manakala 25% lagi melakukannya kerana tertekan dengan masalah keluarga atau akademik. Selain daripada itu, pengaruh media sosial turut memainkan peranan penting. Ramai remaja terdedah kepada kandungan yang kasar dan berunsur keganasan, lalu meniru tingkah laku tersebut dalam kehidupan sebenar. Secara umumnya, buli boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk. Antaranya, buli fizikal seperti menolak, memukul, merampas barang atau menyakiti secara langsung. Buli lisan pula, iaitu mengejek, menghina, memberi gelaran buruk serta menggugut seseorang. Yang seterusnya ialah buli sosial. Mengasingkan seseorang daripada kumpulan, menyebarkan fitnah atau menjatuhkan reputasi seseorang. Dan yang terakhir ialah buli cyber, iaitu menghina, menggugut atau menyebarkan gambar dan maklumat palsu melalui media sosial. Kesemua bentuk buli ini meninggalkan kesan psikologi yang mendalam kepada mangsa, terutamanya kepada pelajar sekolah menengah yang sedang membentuk identiti diri mereka sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan buli terhadap mangsa. Kesan buli terhadap mangsa tidak boleh dipandang ringan. Ramai mangsa buli mengalami tekanan perasaan, trauma emosi, kemurungan, hilang keyakinan diri dan dalam kes yang lebih serius, ada yang mengambil tindakan untuk membunuh diri. Menurut UNICEF Malaysia 2023, hampir 30% remaja yang pernah menjadi mangsa buli menunjukkan tanda-tanda kemurungan yang serius dan memerlukan rawatan psikologi. Buli juga boleh menyebabkan prestasi akademik pelajar menurun kerana mangsa berasa takut untuk ke sekolah. Mereka mungkin hilang minat untuk belajar dan berasa terasing daripada rakan-rakan mereka. Dalam jangka masa yang panjang, kesan buli boleh mempengaruhi masa depan seseorang kerana trauma yang mendalam dan rasa tidak selamat. Oleh itu, pelbagai langkah pencegahan dan pemulihan perlu dilaksanakan.
pihak sekolah harus memainkan peranan utama dengan meningkatkan pemantauan disiplin pelajar, mengadakan program kesedaran anti-buli serta melatih guru untuk mengenal pasti tanda-tanda awal buli. Seterusnya, ibu bapa pula perlu memantau tingkah laku anak-anak di rumah, mendengar luahan hati mereka dan memberi sokongan emosi yang secukupnya. Komunikasi baik antara ibu bapa dan anak-anak mampu mencegah mereka daripada menjadi mangsa atau pelaku buli. Di samping itu, pihak kerajaan juga telah memperkenalkan kempen anti-buli sekolah dan memperkukuhkan Akta Kanak-kanak 2001 bagi memastikan pelaku buli menerima hukuman yang setimpal. Secara rumusnya, jika semua pihak, terutamanya pihak sekolah, pihak keluarga dan pihak masyarakat bersatu padu dan bekerjasama, saya percaya budaya buli dapat dikurangkan secara berkesan. Pembulian ialah perbuatan yang kejam yang menjejaskan emosi, fizikal dan mental mangsa serta menggugat keharmonian masyarakat. Semua pihak perlu berganding bahu membantu rasnya melalui didikan nilai empati, kempen kesedaran dan tindakan tegas. Dengan kerjasama dan sikap saling menghormati, masyarakat yang aman dan bebas buli dapat diwujudkan. Apa nak jadilah dengan sekolah kita ni? Inilah fikir benda ni. Korang perasan tak? Sejak kebelakangan ni, banyak betul kes pembulian yang berlaku Aku tadi tengok berita pagi tadi kan. Ada pelajar asrama tu dia kena buli. Dia kena buli tu teruk segila lah, sampai cedera. Sedih betul lah aku tengok. Aku macam nak nangis lah tapi Ya betul. Aku pun ada pernah lah terbaca, tak silap rasa semalam kot terbaca pasal benda yang Farisha cakap ni. Kadang-kadang aku pun macam terfikir jugalah, macam kenapa masih ada lagi orang yang macam ni? Bukankah kita ni patut hormat antara satu sama lain? Kenapa ada lagi kes-kes yang macam ni? Betul tu. Aku rasa pembulian ni berlaku sebab mungkin pelajar tu dia nak tunjuk kuasa dia ataupun nak jadi popular. Faham tak? mana boleh macam tu lah. Mereka rasa membuli ni boleh buat diri mereka tu jadi hebat. Merepek betul pemikiran macam tu. Tapi kan sebenarnya perbuatan macam tu lah langsung tak nampak hebat. Korang setuju tak? Setuju. Sebab apa? Pembuli ni mungkin dia rasa seronok kot, tapi seronok dia tu sekejap je lah. Tapi dia tak sedar yang masa tu dia boleh trauma seumur hidup. Ya betul. Kesan dia bukan dia kecil tau, besar. Mangsa yang macam dalam video ni dia boleh mengalami kemurungan. Dia boleh hilang dia punya keyakinan diri tu, memang akan hilang lah kalau buli macam ni. Lepas tu apa lagi? Banyaklah kesan-kesan yang boleh berlaku kepada mangsa tu. Aku setuju dengan awak. Waktu dulu masa saya sekolah, saya pernah tengok kawan kelas saya tu dia kena buli secara lisan. Bila mana macam kawan-kawan kelas tu setiap hari ejek dia pasal rupa dia dengan cara dia bercakap. Benda tu buat dia rasa kemurungan, dia takut pergi sekolah. Dan akhirnya dia buat keputusan untuk pindah sekolah. Kesian dekat dia. Ini lagi satu masalah. Kenapalah benda ni berlaku? Geram betul lah orang macam tu. Kesian sangat saya tengok. Kadang-kadang kan pembulian kan, dia bukan sekedar pukul atau tolak saja tau, tapi dia juga boleh dengan kata-kata. Lepas tu kesian sangat tau saya tengok dia orang kadang-kadang. Sebab pembulian ni bukan setakat pukul atau tolak saja tau, tapi kata-kata pun boleh jadi pembulian. Contohnya sekarang ni kan banyak pembulian secara cyber kan. Lepas tu saya pun macam terfikir juga, kenapa benda ni harus berlaku Betul, dalam media sosial lagilah banyak. Kalau buka di aplikasi macam Instagram, TikTok, memang baca je komen penuh dengan hate komen. Banyak sangatlah netizen-netizen ni. Mereka tak perasan tau, diorang komen tu boleh menyakiti hati pembaca. Macam mana nak buat ni?
Saya pula yang sakit hati bila tengok komen-komen dia tu naik banyak sangat orang-orang duk menghentam dia apa semua. Kadang tengok fizikal apa semua, lepas tu kadang-kadang boleh main fizikal, bentuk badan. Benda tu sebenarnya agak sensitif tau untuk dibahaskan. Bahasa mudah sekarang ni macam shaming macam tu lah kan. Komen tu tanpa fikir dulu apa yang impak kepada orang tu. Ya, betul. Sebab tu penting untuk kita guna media sosial tu dengan beretika. Macam yang cikgu-cikgu ajar dekat sekolah dulu kan. Betul. Contohnya kita jangan sebarkan benda yang boleh menjatuhkan maruah orang lain. Aku rasa kan pihak sekolah ataupun IPG lah kan boleh mainkan peranan. Contohnya buat kempen kesedaran anti-bully atau program motivasi supaya pelajar lebih beka dengan isu ni kan. Setuju. Sebab kita boleh kurangkan kan. Betul. Mungkin lepas kita buat aktiviti-aktiviti seperti kempen yang dinyatakan oleh Farisha tadi, insya-Allah lah ada perubahan yang mendadak. Dan kawan-kawan pun kena berani bersuara kalau nampak orang yang dibuli. Kita jangan diam. Benda tu kita perlu macam laporkan dekat cikgu disiplin. Kita jangan diam, kita jangan takut. Mentor kita lah yang terutama tu kan. Kita jangan jadi penonton je. Kalau kita diam, maksudnya kita pun bersubahat dengan contoh kita sendiri. Yang dibuli juga tak bolehlah berdiam saja. Kongsilah apa yang maksudnya kita boleh berkongsi apa yang kita hadapi ni dengan kawan-kawan, dengan mentor kita. Jangan pendamlah kalau boleh, betul tak? Paling dekat pun dengan ibu bapa kita lah kan. Call ke apa setiap malam kan, cerita sikit-sikit. Tak perlu pun jujur terus terang yang kita ni kena bully. Kita cerita, ibu saya kat sini rasa macam tak berapa nak selesa sebab ada orang ejek saya ke, hina saya ke dan sebagainya lah. Setuju? Bagus juga tu kalau setiap pelajar diberi peluang untuk meluahkan isi hati mereka dengan orang-orang tentang pembulian ni. Kalau kita sendiri tak tunjuk contoh yang baik, macam mana murid nak ikut nanti? Kita sebagai guru kan? Betul tu Ayu. Lagipun sebagai wakil pelajar, kita memang kena peka tentang ni kan. Kalau kita sendiri tak tunjuk contoh yang baik, macam manalah orang lain nak ikut kita kan. Bagus juga tu kalau setiap pelajar diberi peluang untuk meluahkan isi hati mereka kan. Mungkin dari situ ramai orang akan sedar dan berubah. Betul. Lagipun kita sebagai wakil pelajar, kita memang kena peka tentang ni kan. Sebab kalau kita sendiri tak tunjuk contoh yang baik, macam mana orang lain nak ikut kita kan? Betul. Setuju 100%. Mencegah lebih baik daripada merawat. Betul tu. Harapnya generasi kita dapat ubah budaya membuli ni jadi budaya saling menghormati. Amin. Tapi sebelum tu, aku rasa elok kita cadangkan kepada pensyarah untuk buat program bully bukan budaya kita. Boleh ke? Bagus juga dia tu. Nanti lepas daripada sini, kita pergi jumpa pensyarah lah, kita bincang tentang isu ni. Setuju? Sekurang-kurangnya kita buat sesuatu yang bermanfaat untuk rakan-rakan kita juga. Tapi yang ni juga boleh termasuk dalam projek minggu harapan kita. Betul. Aku dah dapat. Minggu cegah bully kan? Betul? Alah, kena pula dengan topik dia. Minggu cegah bully. Okey. Baiklah. Semoga dengan usaha kecil kita ni, kes perbulian ni dapat dikurangkan lah. Yang penting semua orang berada dalam keadaan selamat dan dihormati. Amin. Korang jumlah lapar dah ni. Kan kantin tutup sekarang. Lapar dah ni. Tapi lepas ni jangan lupa bincang pasal isu ni tau. Baiklah, jumpa esok. Jaga diri ya korang. Jangan korang pula jadi mangsa bully.
besar kita dapat. Tapi tak apa pakaian yang lain. Pakaian lain tak apa. Awak dah tak tahu benda tu mana-mana awak pilih. Aku dah beli. Mana-mana beli orang tunduk. Nanti dah sini kena buat pondok. Ada beli buat ni. Tak apa lah orang beli lain. Mari nanti kita tambah keesokan harinya. Boleh ke? Kan? Nampak dah kata lain. Kita buat kat bawah tu pun boleh kat tengah blok klinis tu. Nanti sikit lah. Tadi kata kenapa? Lapar pula dia ni. Itulah kalau macam tu, apa yang penting kita kena pergi dengan cara dulu lah untuk bagi tahu pasal dia ni. Boleh juga. Ada apa-apa nak pergi tu nak kirim? Ada. Okey, kita jumpa lagi ya. Bye. Lupa lah. Aku nak ikut dia pergi kat penjara. Aku pergilah makan. Aku tak lapar pun. Okeylah. Bye. Baiklah, itu sahaja daripada kami bertiga. Saya Nurul Air Ramzah. Saya Farisha Idrina binti Syukri. Dan saya Intan Ainatasha binti Mahasan. Itu sahaja daripada kami semua. Bye. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri 3. I see these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time but the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Murid tahun 4 yang didakwa menjadi mangsa buli dalam 2 insiden berasingan di sekolah di Skurai Johor dibenarkan pulang malam tadi selepas 5 remaja perempuan yang disyaki terbabit dalam kes buli Allahyarham Zara Khairina Mahathir akan diteruskan di Mahkamah Kanak-kanak Kota Kinabalu esok. Jabatan Peguam Negara menjelaskan pertuduhan merujuk kepada perbuatan 4 remaja yang disyaki terbabit dalam 2 kes buli berasingan di Sungai Petani. 3 remaja berusia 17 tahun ditahan di Tanah Merah, Kelantan kerana dipercayai membuli seorang pelajar junior di asrama. Kesedaran mengenai hukuman kesalahan buli cyber masih lagi kurang dalam masyarakat. Malah jumlah mereka yang menjadi pembuli cyber juga semakin meningkat dalam masyarakat. Perbuatan buli cyber tergolong dalam kategori menganiaya orang lain dan jelas ditegah dalam Islam. Laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Mangsa tidak hanya dibuli secara lisan dan tulisan sahaja, malah ia dibuat melalui penyamaran, penghantaran gambar yang sensitif, menghendap secara maya semata-mata mahu menyakiti mangsa.